Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Mencari taruna si pohon ceri, pohon ditanam di tepi titi. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menambat hati. Nama diberi adalah Zahra binti Roszaini dan berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik SK Api-Api yang terletak di Pontian, Johor. Kod sekolah saya ialah JBA 6030. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang juruterbang. Pada waktu lapang, saya gemar melukis. Tambahan pula, saya mewarisi bakat ayah dan juga nenek. Pada hari ini, saya amat teruja untuk berkongsi resensi buku yang telah saya baca bertajuk Terbang ke Mercu Siri 3, hasil karya Kapten James Tan, manakala ilustrasi komik pula oleh Lios. Buku ini diterbitkan oleh Kadokawa Gempak Star Sendirian Berhad pada Januari 2026. Mempunyai 148 halaman dan sisipan kandungan sebanyak 8 bab, berharga RM17 dan sangatlah berpatutan serta mampu dimiliki. Buku ini merupakan komik siri motivasi dan diadaptasi daripada kisah benar. Justru ingin saya membawa seluruh warga pembaca maya untuk mengikuti resensi buku yang menarik ini. Inilah kisah luar biasa seorang pemuda bernama James Anthony Tan. Sejak kecil, James berhadapan dengan satu cabaran besar dalam hidupnya, iaitu disleksia. Ramai yang meragui kemampuannya. Ada yang menyangka kekurangan itu akan menjadi penghalang kepada masa depannya. Namun, siapa sangka pada usia 21 tahun, James berjaya mencipta sejarah apabila beliau memandu sebuah pesawat kecil secara solo mengelilingi dunia. Antara pengembaraan yang paling mencabar, James perlu merentasi kawasan Kepulauan Pasifik Selatan, iaitu lautan luas yang dipenuhi pulau-pulau terpencil. Pada awal penerbangan, segalanya berjalan lancar. Tiba-tiba, awan cumulonimbus yang tebal muncul bersama ribut yang kuat. Pesawat kecil itu terumbang-ambing dipukul angin kencang. Namun, James tidak panik. Dengan tenang, beliau menukar laluan penerbangan bagi mengelakkan ribut tersebut. Cabaran menjadi lebih sukar apabila sistem navigasi pesawatnya mengalami gangguan. Tanpa bantuan sistem moden, James menggunakan peta manual dan kompas sebagai panduan. Kelebihan memahami maklumat visual sangat membantunya menentukan arah perjalanan dengan tepat. Sepanjang pengembaraannya, James juga singgah di beberapa pulau seperti Fiji. Beliau melihat kesan perubahan iklim seperti kenaikan paras laut dan kerosakan terumbu karang. Beliau sedar pengembaraan ini bukan sekadar mencipta rekod, tetapi membawa mesej tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Akhirnya, selepas melalui pelbagai cabaran yang hampir mematahkan semangatnya, James berjaya meneruskan penerbangan bagi melengkapkan misi mengelilingi dunia. Kejayaan ini membuktikan kekurangan bukanlah penghalang kepada kejayaan. Sesungguhnya, kisah James Anthony Tan mengajar kita bahawa kejayaan bukan milik mereka yang sempurna, tetapi milik mereka yang berani mencuba dan tidak pernah menyerah kalah. Sikap inilah yang wajar kita contohi. Bak kata pepatah, jika tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Begitulah rakan-rakan, sesuatu kejayaan tidak akan dicapai tanpa usaha yang bersungguh-sungguh. Garapan kisah yang menarik
serta bahasa yang mudah difahami membuatkan saya berasa ingin terus membaca buku ini. Saya bukan sekadar membaca, tetapi seolah-olah turut terbang dan menjejakkan kaki di pulau-pulau indah yang digambarkan. Justru, buku ini sangat memberi inspirasi kepada saya untuk menjadi seorang juruterbang wanita di Malaysia. Saya berharap rakan-rakan juga teruja untuk membaca buku ini kerana syarat dengan ilmu, motivasi dan suspense yang dapat mencengkam perasaan pembaca. Saya anugerahkan 5 bintang untuk buku ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.